Okey Aziz, ini keeper utama kita. Okey, pendapat kau untuk game hari ni? Pendapat pada game malam ni, perlawanan malam ni sengit, saling balas serang. Serangan dia banyak ke arah gol lah. Banyak dapat lah. Cuaca pun padang pun agak licin. Permainan susah sikit nak baca. So apa sebenarnya yang buat kita bolos 2 biji? Kesilapan mudah je. Individu lah. Individu. Okey, kesilapan sendiri lah. Betul. Okey Aziz, terima kasih Aziz. Okey, Abang Fawaz. Yes. Abang 2 gol ini, Fawaz 1 assist. Yes. Oh, Abang pun 1 assist? Yeah. Right, okey. Abang dan Fawaz, cerita sikit untuk game ini. Apa pendapat korang? Okey, alhamdulillah pertama sekali hari ni saya dapat 2 gol, 1 assist. Was Saya boleh dapat 1 assist je. Gol tak boleh sebab tak ada rezeki orang kata kan. Tapi kekurangan kita sekarang ni, tim kita defend dengan attacking tu kurang hari ni. Patutnya boleh banyak gol untuk hari ni. Lebih 5 atau 6 gol lah. Tapi mungkin tak ada rezeki untuk dapat gol. bagi pendapat saya pula, hari ni semua main dengan bagus, tapi adalah sikit kekurangan kat situ. Attacking kita kena hard pressure lagi lah. Defensif pun sama. Tapi midfield kita hari ni peranan penting lah. Dia orang yang banyak bagi assist kat kita orang. Okay. Right. Okay guys. Okay Afka, Kia. Hari ni seorang 1 gol. Satu gol, 1 assist. Right. Cerita sikit game hari ni macam mana? So far hari ni good game. Kita menang 4-1. 4-2. 4-2. So overall game untuk hari ni pada saya, opponent ni dia jenis yang high pressure. So kita kena passing cepat. Kita tak boleh pegang bola lama sangat lah. Okay, Afka ada apa-apa cakap? Untuk kita punya team, kita punya gameplay ada improvement. Tapi still kena banyakkan lagi improvement lah dari segi passing. Dan juga elakkan mistake-mistake yang boleh memberi gol kepada pihak lawan lah. Okay. Okay, hari ni first assist First assist. Tak ada gol ke assist sebelum kan? Gol tak ada. Right, apa perasaan? Ya. Itulah sebab saya pun lama dah tak main. So tengah nak dapatkan balik sentuhan tu. So insyaAllah nanti dalam 2-3 game lagi ke, insyaAllah kalau ada rezeki ada gol lah. Okay, masih guys. So kita akan teruskan lagi kemenangan ni. Alright, masih guys. Okay, hari ni walaupun kau tak ada gol assist, tapi aku interview kau lah.